Pernah tak anda terfikir, macam mana ya kita nak jaga keindahan tempat-tempat macam Taman Negara atau terumbu karang daripada impak kita sendiri? Hari ni kita akan kupas satu kerangka kerja yang bagi saya sangat bijak. Memang direka khas untuk cabaran macam ni. Okey, soalan dia nampak macam mudah, tapi sebenarnya rumit sangat. Macam mana kita nak kongsi tempat-tempat yang cantik ni, tapi pada masa yang sama tak merosakkannya? Inilah dilema paling besar yang dihadapi oleh semua pengurus taman, denai atau terumbu karang. Bukan kat Malaysia je, tapi kat seluruh dunia. Senang cerita, ada dua matlamat yang seolah-olah berlawanan. Satu, kita nak kekalkan keaslian alam semula jadi tu, biar pristine orang kata. Tapi, pada masa yang sama, kita juga nak semua orang boleh datang dan nikmati keindahan tu kan? Inilah cabaran utama dia, satu kerja mengimbangi yang bukan senang. Jadi, selama bertahun-tahun, cara orang fikir nak selesaikan masalah ni tertumpu pada satu soalan je. Satu soalan yang nampak macam logik. Berapa ramai pelawat yang kita boleh benarkan sebelum tempat tu rosak? Atau, berapa ramai yang dah dikira terlalu ramai? Tapi kan, rupa-rupanya soalan tu tak berapa tepat. Malah ada banyak kelemahan. Dan kesedaran inilah yang membawa kepada satu perubahan besar, satu revolusi dalam cara kita berfikir tentang pengurusan sumber alam. Inilah dia, model lama yang saya sebut tadi namanya daya tampungan. Konsep dia, cuba cari satu nombor magic, satu had maksimum pelawat yang satu-satu kawasan tu boleh tahan sebelum rosak. Mula-mula dengar memang nampak logik, tapi realitinya jauh lebih rumit dari itu. Kenapa ia gagal? Sebab masalahnya bukan sekadar nombor. Cuba bayangkan, 10 orang pelawat yang, katakanlah tak bertanggungjawab, buang sampah merata-rata, boleh rosakkan satu tempat tu lebih teruk daripada 100 orang pelawat yang betul-betul berhati-hati. Jadi isunya bukan berapa ramai, tapi apa yang mereka buat. Kan? Fokusnya salah. Ia fokus pada input, iaitu bilangan orang. Bukannya output yang kita nak, iaitu keadaan persekitaran yang terjaga. Jadi, para pakar pun fikir, kita kena tukar soalan. Kena tanya soalan yang lebih bijak. Soalan yang alihkan fokus kita daripada masalah kepada matlamat. Soalan ini berbunyi, apakah keadaan persekitaran dan sosial yang kita boleh terima? Dan macam mana kita nak kekalkan keadaan tu? Dan jawapan kepada soalan baru tu, inilah dia. Kerangka had perubahan yang diterima atau dalam bahasa Inggeris, Limits of Acceptable Change. Kita pendekkan jadi LAC. Ia dibangunkan sekitar tahun 1980-an dan percayalah, ini bukan sekadar penambahbaikan sikit-sikit. Ia betul-betul mengubah lanskap pemikiran kita tentang pemuliharaan. Nampak tak perbezaan asas dia? Sangat ketara. Daripada bertanya berapa ramai yang terlalu ramai, kita beralih kepada apakah keadaan yang boleh diterima. Fokusnya bukan lagi pasal nombor, bukan lagi pasal kira kepala, tapi ia tentang kualiti. Kualiti persekitaran macam mana yang kita nak wariskan untuk generasi akan datang. Okey, bunyinya macam bagus. Tapi macam mana ia berfungsi dalam dunia sebenar? Jom kita tengok pelan tindakan dia langkah demi langkah. Sebenarnya, proses rasmi LAC ni ada 9 langkah yang agak terperinci. Tapi jangan risau, kita boleh pecahkan ia kepada 4 fasa utama yang lebih mudah difahami. Jauh lebih senang nak hadam. Okey, fasa pertama, kita kena kenal pasti dulu apa yang buat tempat ni istimewa, apa nilainya dan apa ancaman yang ada. Lepas tu, fasa kedua, kita tetapkan piawaian. Ini penting. Kita kena letak had yang boleh diukur. Contohnya, kejenihan air sungai mesti pada tahap sekian atau hanya boleh ada sekian banyak tapak perkemahan yang terdedah, benda yang boleh diukur. Fasa ketiga, barulah kita pilih tindakan. Berdasarkan piawaian tadi, apa yang kita perlu buat? Mungkin bina laluan pejalan kaki yang lebih baik atau hadkan saiz kumpulan pelancong. Dan akhir sekali, fasa keempat yang paling kritikal, pemantauan. Kita kena sentiasa periksa keadaan dan kalau perlu, ubah suai tindakan kita. Ia bukan peranan statik tau. Ia satu kitaran yang sentiasa hidup dan menyesuaikan diri. Dan ini bukan cakap-cakap kosong atau teori dalam buku teks je tau. Ia adalah satu alat yang sangat fleksibel dan dah pun digunakan di seluruh dunia, termasuklah ia di Malaysia dengan ekosistem kita yang sangat luar biasa ni. Contoh terbaik kita tengok Taman Laut Pulau Paya. Kat sana mereka gunakan teknologi canggih macam pemetaan hidroakustik untuk pantau kesihatan terumbu karang yang rapuh tu. Data yang mereka dapat ni, inilah yang menjadi input utama untuk fasa 4 LAC yang kita bincang tadi, iaitu pemantauan. Jadi pengurus boleh nampak perubahan dan bertindak cepat sebelum had yang ditetapkan tu terjejas. Contoh lain di Taman Negara kita. Di sini, kerangka LAC ni digunakan untuk sesuatu yang berbeza sikit. Ia digunakan untuk bawa semua orang duduk semeja,
komuniti tempatan, pelancong, pengurus untuk sama-sama tentukan apa maksud sebenar ekopelancongan mampan. Hasilnya, 58 penunjuk khusus. Ini menunjukkan suara semua orang diambil kira. Jadual ni tunjukkan betapa fleksibelnya LAC ni. Memang menakjubkan. Di Pulau Paya, ia guna teknologi. Di Taman Negara, ia pasal persetujuan orang ramai. Di Endau Rompin atau Mulu, ia tentang mengimbangi pelancongan dan ekologi. Di Perhentian dan Tioman pula, ia tentang tekanan pelancongan marin. Mesejnya jelas, LAC ni boleh diubah suai untuk hadapi apa saja cabaran unik di setiap tempat. Jadi, kalau ada satu perkara penting yang anda perlu ingat dari perbincangan kita hari ini, inilah dia. LAC menukar matlamat kita. Daripada sekadar sibuk kira kepala dan hadkan bilangan orang kepada pengurusan yang aktif, kita secara proaktif membentuk keadaan yang kita nak pelihara. Ia tentang kita tentukan masa depan yang macam mana kita nak untuk tempat-tempat kesayangan kita ni. Dan petikan ni memang merumuskan segalanya dengan sempurna. LAC ni ialah jambatan. Ia jambatan yang menghubungkan idea kemampanan atau sustainability yang kadang-kadang kita dengar macam satu konsep yang besar dan kabur kepada sesuatu yang praktikal, sesuatu yang boleh kita ukur dan yang paling penting, sesuatu yang boleh kita capai. Jadi, untuk mengakhiri perbincangan kita, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Bukan lagi tentang taman negara yang jauh, tapi tentang persekitaran kita sendiri. Apakah had perubahan yang boleh diterima yang patut kita tetapkan untuk melindungi taman permainan, sungai atau pantai di kawasan kejiranan kita? Ini adalah satu perbualan yang sangat penting dan ia bermula dengan kita semua.